Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut pandangan saya lah, satu program yang amat baik lah daripada pengurusi surau Jana Tuan Haji Mak Sudari bin Sulaiman dan Jawatankuasanya. Dan ini satu program yang sebenarnya Ramadan ni amat baik. Kita harus buat untuk sepanjang tahun dah. Dalam tahun kita menampingi orang yang susah. Lepas tu kita menghargai orang-orang yang khatam Quran. Maksudnya kita alhamdulillah lah kita dapat raikan yang baik lah untuk mereka. Okey, Cik Umar, saya difahamkan tugas Cik Umar ni besar, bukan kawasan ni saja. Kawasan di Lepak Kajang, di kawasan Maim, di kawasan tu lah. Bagaimana Cik Umar membahagikan jangka waktu kerja untuk memberi bakti kepada setiap kawasan ni? Okey. Cara saya adalah nak kata struggle jugalah dengan kerja saya, association banyak apa semua kan. Tapi saya cuba berinteraksi dengan pihak-pihak berwajib dengan secara telefon ataupun bersemuka tu memang masalah sikit lah pasal dalam kerja saya dengan mereka ni memang amat sikit. Tapi alhamdulillah setakat ni apa yang saya buat dan saya berhubung dengan pihak YB, pihak majlis, pihak jawatan pejabat yang berkaitan dengan kita, pejabat daerah apa semua berkenaan dengan perkara-perkara yang ni lah terkini. Alhamdulillah semangat mereka dan sokongan mereka kepada saya tu amat baik. Jadi pada saya setakat ni alhamdulillah tak ada masalah. Kita akan teruskan lah dengan apa kita. Okey, Cik Umar, satu soalan lagi. Apa perancangan Cik Umar terhadap Kampung Sunatul Idin ni? Okey, perancangan saya kita telah bangkitkan isu kepada pejabat daerah berkenaan dengan prasarana jalan-jalan yang kita dah bangkitkan sekarang ni. Kita dah daripada 10 jalan yang kita kena pasti dan longkang-longkang. Lepas tu pembangunan dah seperti Dewan, Masjid Karya di Lepak Kajang. Lepas tu kita akan untuk surau ni saya cadangkan kita cuba minta peruntukan untuk perbesarkan lah dengan kapasiti penduduk yang makin ramai lah bertambah kan. Saya dengar sekarang ni pun dah 100 biji rumah kan. Jadi kita surau kita pun kapasiti dah kecil. Jadi minta tambah lah kan. Apapun Cik Umar, saya ucapkan tahniah atas usaha juga daripada Cik Umar berkaitan dengan menara kita ni. Dan saya kira menara ni pun kita akan dapat pendapatan juga ya? Ya, pendapatan. Alhamdulillah. Sebelum ni pihak Telco Mesh dia nak tapak yang lain. Jadi kita berusaha lah untuk tapak di surau. Maksudnya bila tapak di surau kadang sewa tu kita akan minta dengan pihak Maim. Mesh akan berusaha dengan Maim. Maim akan share lah dengan kita. Maksudnya kalau kata kadang sebulan tu dia tetap oleh Mesh. Berapa kita pun tak tahu. Nanti kita akan dapat 50% daripada tu lah. Alhamdulillah, syukur atas usaha daripada JPKK tu. So apa pun saya ucapkan tahniah. Terus maju dalam menggerakkan banyak kawasan yang di bawah Cik Umar ni.